Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Bersama saya, wartawan cilik anda pada hari ini, Nur Amnah Hazika binti Hazman. Bertemakan Guru Pemacur Reformasi Pendidikan. Mari kita saksikan kemeriahan sambutan Hari Guru di Sekolah Kebangsaan Seri Duyung. Jom! Berdiri dan memimpin putra-putri negara kita. Ada cerita duka kami tumpahkan setia untuk negara kita. Panduan hidup kami semua. Di bidang pembangunan kami tetap bersama, membina negara yang tercinta. Mana yang diberi kami tak bersiakan. Apa yang kami berjanji tunai tetap kami tunaikan. Di bidang pembangunan kami tetap bersama, membantu membina negara yang tercinta. Mana yang diberi kami tak bersiakan. Apa yang kami berjanji tunai tetap kami tunaikan. Tunai tetap kami tunaikan. Kabar selamat pagi semua murid-murid. Hari ini kelas kita belajar subjek muzik. Sebelum itu hantar kerja rumah kamu dulu, yang semalam cikgu bagi kerja dekat kamu. Amat mutu acong, di mana kerja kamu? Cikgu kan dah bagi masa sehingga hari Rabu. Cikgu marah sebab risau kamu tiada ilmu. Kalau kamu malas-malas nanti cikgu naik antor. Belum cikgu berlembut, korang semua tak takut. Bila cikgu naik darah baru korang nak belajar. Cikgu cuma mahu kamu semua jadi orang pintar. Pat, empat siku lipat. Siapa salah lagi memang dia kena sebat. Nek si bongkok tigang. Sekali cikgu tempik terus mata kamu segar. Pon kereta kecilku berbunyi. Kamu ada cikgu pening, kamu tak ada cikgu sunyi. Pang bunyi lagu tiga kupang. Kalau ada masalah jumpa cikgu waktu lapor. Sekarang baca apa yang cikgu tulis di papan hitam. Baca seorang demi seorang, mulai daripada Sahad bin Nurdin. Cikgu, saya nak jadi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cikgu sebagai guru baru, apakah perasaan cikgu menyambut Hari Guru di sekolah yang seri dulu pada tahun ini? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, perasaan saya pada tahun ini sambutan Hari Guru di SK Siduyong nampaknya agak meriah. Dengan tahun ini cikgu-cikgu bertemakan Hawaii. Apa yang saya dapat lihat, cikgu-cikgu memberikan satu kerjasama yang cukup baik dan perjalanan Hari Guru pada tahun ini sangat meriah dan ini dapat dirasai bagaimana murid itu sendiri memberi hadiah, memberi penghargaan pada guru-guru di SK Siduyong. Dan sama-sama. Si kakak lompat yo, lompatlah tinggi-tinggi, lompat cepatlah adik cepat, kita bangun pagi-pagi yo. Bersama saya Cikgu Rostam, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Seriduyung. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pandangan Cikgu terhadap sambutan Hari Guru di sekolah pada tahun ini? Adakah lebih meriah berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini? Terima kasih atas soalan tersebut. Pada pandangan saya, sambutan Hari Guru pada tahun ini lebih meriah berbanding tahun-tahun sebelum ni. Kerana kita lihat pada hari ini sambutan yang diadakan melibatkan guru, murid, pihak ABG dan semuanya. Jadi saya rasa sambutan Hari Guru pada tahun ini begitu meriah bersesuaian dengan tema Hari Guru pada tahun ini. Guru Pemancu Reformasi Pendidikan. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Sambutan Hari Guru pada tahun ini bertemakan Guru Pemacu Reformasi Pendidikan. Amat bertepatan dengan peranan besar yang dikalas oleh para guru dalam menghadapi arus perubahan dalam dunia masa kini. Selamat Hari Guru.